Apa salah kau? Apa salah kau? Kau tak payah nak berlakon. Cakap kau tak tahu apa benda tu. Itu air kencing setan. Saya tak tahu mana dia kat sini. Saya tak tahu. Kau dah kantoi macam-macam alasan kau bagi, kalau dalam badan kau ni, dalam darah kau ni dah penuh dengan air kencing setan, sampai bila-bila pun kau takkan lupa lah. Aku tak rasa kau lupa. Kau tahu sebab apa? Sebab kau tak hilang ingatan pun kan? Kau pura-pura je. Kau mengaku lah sekarang. Tak, saya tak minum. Tak buat. Saya tak ingat. Saya tak. Kau tak ingat? Ha? Engkau tonggang air kencing setan ni kau ingat pula? Engkau jangan ingat aku ni bengap tak? Ha? Kau ingat aku ni bodoh ke? Aku pun dulu minum benda lah tu lah. Aku tahu bau dia macam mana. Ni, muka engkau, baju kau ni semua bau tu. Bau air kencing setan tu kan? Tadi kau main dekat luar dengan dia tu dalam keadaan mabuk kan? Tak, memang saya ada rasa pening tapi saya tak minum. Saya tak. Kau rapat, kau mesra dengan Arya dalam keadaan kau mabuk lagi macam ni. Aku sumbat mulut kau dengan tintin ni semua. Kalau Arya masuk bilik ni, lepas tu dia minum air ni semua, kau nak buat apa? Ha?